Kita semua pernah dengar tentang darurat Melaya kan? Tapi apa sebenarnya yang berlaku dalam tempoh 12 tahun yang sangat genting ni? Satu tempoh yang betul-betul telah membentuk sejarah negara kita. Jom kita fahami krisis ini dengan lebih mendalam. Persoalan utamanya, macam mana satu krisis boleh jadi begitu serius sampai darurat terpaksa diisytiharkan dan berlanjutan pula selama 12 tahun? Apa sebenarnya yang telah berlaku? Okey, dalam kupasan kali ini kita akan mulakan dengan melihat apa pencetusnya. Lepas tu kita akan lihat bagaimana kerajaan bertindak balas dengan undang-undang darurat yang, memang tegas. Seterusnya kita kaji macam mana ekonomi negara jadi sasaran utama dan betapa terancamnya keselamatan orang ramai masa itu. Dan akhir sekali, kita akan tengok berapa harga sebenar yang terpaksa dibayar dalam konflik ni. Baiklah, setiap cerita ada permulaannya kan? Dan bagi darurat, ia bermula dengan api keganasan yang semakin marak, sampailah ke satu tahap di mana pihak berkuasa terpaksa bertindak. 300. Cuba bayangkan nombor tu. Pada tahun 1947 sahaja, Parti Komunis Malaya atau PKM telah melancarkan lebih kurang 300 mogok perindustrian. Itu macam hampir setiap hari ada saja industri yang lumpuh. Matlamat mereka cukup jelas untuk hentam ekonomi tanah Melayu dari dalam. Dan inilah dia, detik penentunya. 16 Jun 1948, 3 orang pengurus ladang Eropah telah dibunuh di Sungai Siput, Perak. Insiden inilah yang menjadi puncaknya. Dah tak boleh tahan lagi. Pentadbiran British pun terus mengisytiharkan darurat. Jadi, bila keadaan dah jadi begitu tegang, apa tindak balas kerajaan? Macam mana mereka nak kawal balik keadaan yang huru-hara ni? Bila kita sebut darurat, kita sebenarnya merujuk kepada tempoh huru-hara yang berlaku dari tahun 1948 hinggalah 1960. Ini bukan sekadar satu konflik biasa ya. Ini adalah satu era di mana kebangkitan komunis betul-betul mengancam kestabilan seluruh negara. Okey, sekarang cuba tengok ni. Di bawah undang-undang darurat, kerajaan ada kuasa yang luar biasa. Bayangkan, mereka boleh tahan sesiapa saja tanpa bicara sehingga 2 tahun. Boleh haramkan sebarang penulisan yang dianggap menghasut. Boleh laksanakan perintah berkurung, tangkap orang tanpa waran. Dan yang paling berat, kalau ditangkap memiliki senjata api haram, hukumannya ialah hukuman mati. Ini menunjukkan betapa seriusnya keadaan pada masa itu. Kerajaan tak tunggu lama. Pada 23 Julai 1948, PKM diharamkan secara rasmi. Serta-merta, operasi besar-besaran dilancarkan untuk menangkap ahli-ahlinya di seluruh negara. Tujuannya, untuk patahkan terus tulang belakang gerakan komunis ni. Baiklah, kerajaan dah mula bertindak. Tapi apa pula strategi pihak komunis? Nah, fokus utama mereka ialah enjin ekonomi negara. Strategi mereka sangat jelas. Mereka serang 2 nadi utama ekonomi tanah Melayu masa itu. Di satu pihak, Lombong Bijih Timah yang merupakan tiang utama ekonomi kolonial. Di pihak lain, ladang getah, sumber ekspor terbesar negara. Kenapa dua-dua ni? Sebab kalau dua-dua ni lumpuh, kesannya akan sangat-sangat dahsyat. Dan cara mereka lakukannya memang kejam. Pokok getah dirosakkan, kilang dibakar, rumah dan sekolah pun jadi mangsa. Tapi bukan itu sahaja. Mereka serang dan bunuh pekerja lombong dan ladang. Mereka ugut penduduk kampung. Ini bukan lagi sekadar sabotaj ekonomi. Ini dah jadi perang psikologi. Mesejnya mudah. Tiada siapa yang selamat. Selain ekonomi, ada satu lagi sasaran besar, keselamatan dan kemudahan awam. Sasaran yang memberi kesan terus kepada kehidupan harian orang biasa. Cuba kita bayangkan sekejap hidup pada zaman tu. Nak naik kereta api pun risau. Landasan kena bom. Nak telefon, talian dah putus. Malah pekerja awam yang cuma nak baiki jalan atau paip air pun diserang. Semuanya dirancang untuk mencetuskan huru-hara supaya rakyat rasa terputus hubungan dan kerajaan nampak lemah. Dan keganasan ini tak mengira mangsa. Tengok saja peristiwa 5 Julai 1949. Di sebuah sarkas di Kampar Perak, tempat orang ramai berhibur, sebiji bom tangan telah dilemparkan. 4 orang terbunuh, 46 lagi cedera parah. Ini adalah serangan terus kepada orang awam, semata-mata untuk menyebarkan ketakutan. Jadi, nampak tak strategi 2 serampang mereka? 1, serang polis dan tentera untuk tunjukkan yang kerajaan lemah dan untuk cetuskan huru-hara. Pada masa yang sama, serang orang awam untuk hukum sesiapa yang tak bekerjasama dan untuk takutkan yang lain. 1 serangan fizikal, 1 lagi serangan psikologi. Mereka cuba hancurkan negara dari luar dan dari dalam. Jadi, selepas 12 tahun pertumpahan darah, apakah harga sebenar yang perlu dibayar? Angka-angka ini menceritakan segalanya. 4,668. Itulah jumlah orang awam yang dilaporkan terkorban
cedera atau hilang sepanjang 12 tahun darurat. Satu angka yang sangat besar dan menyedihkan. Dan kalau kita pecahkan lagi, lebih 2,400 orang terbunuh, hampir 1,400 cedera dan 810 orang hilang begitu sahaja. Nasib mereka tak diketahui. Inilah realiti pahit darurat di sebalik pertempuran ideologi antara dua pihak, mangsa terbesarnya adalah rakyat biasa. Setiap nombor ni ada ceritanya, ada tragedinya. Ia mewakili peristiwa-peristiwa hitam seperti pembunuhan di Sungai Siput yang memulakan segalanya, insiden ngeri di Lombong Arang Batu Arang dan sabotaj di kuari Sungai Gepai. Semua ni bukan sekadar sejarah, tapi parut yang kekal. Jadi jelas sekali kan, darurat Melaya ini bukan sekadar satu pemberontakan. Ia adalah konflik selama 12 tahun yang telah membentuk satu generasi, mengubah undang-undang dan mencorakkan masyarakat kita. Sehinggalah ke hari ini. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Apakah kesan jangka panjang undang-undang darurat sebegini kepada sesebuah negara? Walaupun krisisnya dah lama tamat, adakah legasinya masih bersama kita?